Rohingya punya pasal. Hari ni ngam-ngam aku sampai ada kes ni kes ni aku baru tahu. Seorang ni ya, lepas seorang lagi dah dekat situ. Itu terkoyak pipi dia. Pipi dia terkoyak. Lepas tu dekat sini. Yang ni tempat perkampungan Rohingya, kawasan dekat Seri Kembangan. Korang boleh tengok nampak tu. Ni seorang ni dia dekat bahagian pipi dia dah koyak perut dia. Boleh tengok berapa ramai ni. Bergaduh. Tadi lagi ramai. Okay, so polis dah sampai untuk cek. Tapi kita ada gambar dapat betul memang mati. So kita tengah tunggu polis punya kerja. Cuba korang bayangkan, korang dekat Malaysia tapi rasa tak selamat. So sebab tu lah kita kalau boleh pendatang asing ni kita keluarkan diorang. Sebab diorang ni hidup, korang tengok lah betapa kotornya kawasan ni. Lepas tu dengan puak-puak ada wara lain macam. Penduduk ni ada yang dekat, ada orang Melayu tapi tak ramai. Ni kebanyakan dia memang orang Rohingya. Tolong please bagi video ni viral, bagi kesedaran dekat orang-orang Malaysia.